Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan mengenali tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah kemerdekaan negara kita, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dilahirkan pada 8 Februari 1103 di Alustad, Kedah. Beliau merupakan putera kepada Sultan Abdul Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-26 dan Chairman Jalah. Sejak kecil, Tunku dikenali sebagai seorang yang berfikiran terbuka, berdisiplin dan mudah bergaul dengan masyarakat pelbagai kaum. Tunku Abdul Rahman menerima pendidikan awal di Kedah sebelum melanjutkan pelajaran ke England. Beliau menuntut di Universiti Cambridge dalam bidang undang-undang dan seterusnya menjadi seorang peguam. Pendidikan di luar negara banyak membentuk pemikiran beliau tentang demokrasi, kebebasan dan perpaduan kaum. Penglibatan Tunku dalam politik bermula apabila beliau menyertai UMNO pada tahun 1951. Beliau dilantik sebagai Presiden UMNO. Di bawah kepimpinan beliau, UMNO bekerjasama dengan parti-parti lain seperti MCA dan MIC membentuk perikatan yang menjadi asas perpaduan kaum di tanah Melayu. Kemuncak perjuangan Tunku Abdul Rahman ialah apabila beliau mengetahui rundingan dengan pihak British untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu secara aman. Akhirnya pada 31 Ogos 1957, tanah Melayu mencapai kemerdekaan di Stadium Merdeka. Tunku Abdul Rahman melaungkan kata keramat merdeka sebanyak 7 kali yang kekal dalam sejarah negara hingga hari ini. Selepas kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau juga memainkan peranan penting dalam pembentukan Malaysia pada tahun 1963 yang merangkumi tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tunku dikenal sebagai seorang pemimpin yang cintakan keamanan, mengamalkan toleransi kaum, menolak keganasan serta mengutamakan perpaduan dan demokrasi. Beliau percaya bahawa kemerdekaan hanya bermakna jika rakyat hidup bersatu dan harmoni. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj meninggal dunia pada 6 Disember 1990. Namun, jasa dan pengorbanannya akan sentiasa dikenang sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Tanpa perjuangan beliau, kita mungkin tidak menikmati kebebasan dan keamanan yang kita kecapi pada hari ini. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video sejarah dan tokoh negara serta dunia oleh Rafiq.